Hai, korang tahu tak hari ni hari apa? Hari ni 15 April, World Art Day, untuk kita meraihkan seni dan kepada semua yang menjadikan dunia ni lebih berwarna. World Art Day ni mula disambut pada tahun 2012 sebenarnya. Sempena hari lahir Leonardo da Vinci. Dia bukan sahaja pelukis, malah dia juga seorang engineer, saintis, arkitek juga tau. Fun fact, pada tahun 1911, ada seseorang yang pernah mencuri lukisan Mona Lisa. Dia rasa lukisan ni patut balik ke Itali, bukan tinggal di Perancis. Dan akhirnya, dia kantoi semasa dia cuba menjual lukisan ni pada penjual seni di Florence. Nasib baik lukisan ni tak terjual pada mana-mana pihak. Kalau tak, kita tak dapat lagi tengok lukisan ni sampai ke hari ni. Jadi hari ini kami nak mengucapkan terima kasih kepada semua artis, hobis, student, cikgu dan kepada siapa-siapa saja yang terus berkarya. Dunia ni lebih cantik sebab anda. Kalau korang perlukan buku sketchbook baru, brush, akrilik dan apa-apa saja, datanglah tinggal ke Webstar The Art Shop. Kami sentiasa ada untuk support journey seni korang. Happy World Art Day. Jangan berhenti berkarya.